Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, awak pernah belajar bahasa Arab tak? Belajar bahasa Arab pernah? Boleh perkenalkan diri dalam bahasa Arab? Perkenalkan diri, boleh boleh. Ismi Nakib Hazim bin Norman Hanif. Okey, syukran. Okey. Sekarang saya akan interview awak beberapa soalan dalam 3 soalan saja. Okey, boleh jawab ya. Sebagai seorang Islam, apakah kepentingan mempelajari bahasa Arab? Bagi saya, kepentingan mempelajari bahasa Arab ni, yang pertama, hukumnya ialah fardu kifayah. Maksudnya bila kita belajar, kita akan dapat pahala. Okey, betul, saya pun setuju. Kalau kita belajar, kita tambah ilmu, kita tambah manfaat kepada diri kita sendiri sebagai orang Islam. Sebab seperti kita tahu, bahasa Arab tu Al-Quran. Al-Quran sendiri turun dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita tak faham Al-Quran, macam mana kita nak jadikan Al-Quran tu sebagai panduan kan? Sebab kita orang Islam, Al-Quran tu satu panduan kepada kita. Seterusnya, soalan yang kedua. Okey, apa satu nasihat yang awak boleh bagi kepada pelajar bahasa Arab ataupun rakan sebaya? Nasihatnya supaya kita boleh luaskan lagi ilmu kita dalam bahasa Arab, supaya kita dapat memahami bacaan Al-Quran kita, dan juga contoh waktu kita baca taklim, kita dapat faham juga bahasa Arab tu. Okay. Jadinya rakan-rakan generasi muda semua bolehlah belajar bahasa Arab kan, sebab yang dapat manfaatnya diri sendiri juga. Okay, terima kasih.